syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sembahyang ialah taharatul badan, suci anggota badan dia. Semua badan ni lah suci. Wa minhu, dan setengah daripada dakhilul fam, itu dalam mulut. Dalam mulut dia masuk dalam makna taharat zahir badan. Kalau sekiranya dalam mulut dia ada najis, darah keumpamanya, maka dia kena kumur, kena bersihkan. Wala anf, dan dalam hidung. Darah ni bila dia keluar, hukum dia najis. Bila dia tak keluar, hukum dia suci. Di dalam badan kita darah, dan kalau dia najis kena suci, habis. Tapi bila dia keluar, maka dia jadi najis. Wal ainain, dan dua mata, dalam mata. Mana kalau sekiranya dalam hidung, dalam mulut, dalam kelopak mata ada najis, maka wajib dibersihkan, sebab dia setengah daripada syurutis salah, syarat sembahyang. Habis tu.